Okey. Oh, ni keadaan kereta mat kalau pakai Exober EG6 original. Tapi yang ni spring sport, bukan spring standard. Kalau spring standard dia tak rapat ke ni? Ni spring sport EG6. Maksudnya CR-V ni kalau pakai G6 boleh je, tapi kena pakai spring standard dia. Spring standard dia maybe keras sikit. Yang ni lembut, dia turun terus. Satu jari je. Yang ni setting ni kalau yang ni pakai yang ni kena turun bagi dua jari belakang. Tapi masalah sekarang ni kita orang nak tukar pakai yang Exober kancil balik, Exober CR-V balik. Kita orang nak buat naikkan dapat jadi dua jari atau tiga jari, sebab yang ni akan ganggu bahagian bawah. Ni ada bar ni yang cover Oisam ni. Ini kalau bonggol tinggi sikit ni jahanam, habis tak dan pergi mana-mana ni. Sangkut. So kena naikkan. Mungkin orang buat rendah-rendah tu menatang ni dah tak ada kot. Mungkin besi ni dah tak ada kot. Yalah, rehat dulu. Okey, yang ni yang korang tengok ni Exober EG6 dengan spring sport. Yang ni EG6 depan. Spring sport ni dia rendah. Kalau pakai yang standard dia tinggi. Rasanya kalau pakai standard memang sedap lah. Kalau letak dekat CR-V memang elok. Okey, yang ni Exober batang EG6 yang belah belakang. Boleh masuk tapi sebab dia kecil, dia jadi tak sesuai lah untuk CR-V body besar. So kita orang plan untuk Exober depan spring standard CR-V kita orang potong dua lingkar untuk mendapatkan rendah yang kita orang fikir ngam lah, supaya bar yang enjin tu Oisam tu tidak rapat dengan jalan sangat. Nanti kita tengok macam mana. Dua lingkar potong. Memang model dia, tak boleh pakai model lain tau. Dalam sini. Ni benda apa dia sebenarnya ni? Ni 40 sen dia. Atau 40 sen dia. Berkarat kau punya. Tak tahu masuk air macam mana. Tapi lama dah ni. Makan masa parking luar dulu ke mungkin. Taklah lama ni. Mungkin ada sebelum aku lagi tak. Motor power window jam. Aircon dah bagi. Motor power window depan dengan settle lock je lah. Settle lock belah pintu belakang. Try servis dulu Aman Try servis dulu. Kalau tak boleh baru beli motor lain. Boleh. Dia kejam juga. Dia boleh pusing tapi dia berat. Bengkok. Man, nampak harapan dah, tapi kalau tarik cermin berat lagi. Okey, alhamdulillah kereta mat dah siap. Dah siap keluar bengkel dah. Sekarang ni mat ada dekat dalam kereta mat sedang cek suhu lah, sebab kereta mat baru saja siap tukar cooling coil. Satu set cooling coil baru. Cooling coil untuk Honda CR-V ni sangat senang. Sahabat mat selaku pomen juga dia bagi tahu, buka laci ni dia ada dekat sini je kawasan ni. Tak payah nak buka dashboard bagai, sebab ada jenis-jenis kereta kena buka dashboard. So untuk kereta mat ni tak payah buka dashboard. Jadi buka je laci ni, dekat dalam ni cooling coil dia
agak senang untuk buat lah. So dah tukar cooling coil, kereta pun dalam keadaan yang sangat sejuk lah, Alhamdulillah lah. Walaupun buat kipas tak banyak, kipas pun kipas slow je. Rasa suhu pun dalam 26-27 macam tu. Okey. Nanti Mak nak beli indikator yang untuk tengok keadaan suhu berapa sejuk. So untuk kereta Mat ni, sebab aircon ni Mak tukar cooling coil ni. Cooling coil ni ada berlaku kebocoran lah. Dulu masa Mak beli kereta, Mak ingatkan masalah kompresor tak sejuk. Jadi Mak tukar kompresor. Rupa-rupanya kompresor yang sebelum ni dia rosak sebab bocor. Bila bocor, kompresor tu di jalan kosong. Bila di jalan kosong, dia panas lah. So dia panas, dia kong lah. So Mak dah beli kompresor yang baru, pasang dan masukkan gas. Dalam tempoh Mak pakai 2-3 kali, sejuk. Takkanlah kompresor baru pun problem kan. So bila cek-cek isi gas, dapat tahu yang ada kebocoran dekat cooling coil. So tukarlah cooling coil bagi mengelakkan apa orang kata aircon punya itulah. Jadi kompresor aircon tu jadi apa? Jadi rosak kan, pada jalan kosong kan. So settle aircon. Lepas tu untuk permasalahan lain, kereta Mat tingkap ni tak dibuka. Dia ada masalah. Sekarang dah boleh buka. Dia ada masalah sangkut. Ingatkan masalah sangkut, apa masalahnya? Rupa-rupanya motor untuk gerakkan tingkap ni naik turun ni, motor tu dah jam. Macam korang tengok video yang Mak ada ambil sebelum ni kan, berkarat, jam terus. Jadi motor tu Mak nak share sikit harga dia. Beli kat Afkat RM80. RM80. Aduh, kalau beli baru pun bukan Ori kot. Tak pastilah. Tapi baru pernah tengok harga dalam 100 lebih. Dia tengok atas brand. Ada yang Genio Part 150, 160. Yang mungkin grade AA ke apa ke 120 lebih gitu lah. Tapi 100 ke atas lah. Mak tak belilah yang tu. Mak beli yang half cut. RM80. Paling murah RM80. Okey, settle yang cermin naik turun ni. Settle cermin naik turun. Okey. So belakang, pintu belakang ni masalah dia dah tak boleh, orang kata tak boleh buka. Dia punya center lock jam. Bila center lock jam, pintu ni tak boleh buka. So pintu ni dah boleh buka. Alhamdulillah, settle permasalahan dalaman kereta Mat. Okey, lagi untuk permasalahan dalam kereta Mat yang ni, apa orang kata, yang tempat cas, tempat cas pula, tempat cucuk rokok ni, dia tak hidup. So Mak dah beli benda ni untuk standby, untuk Mak pakai untuk cas telefon. Dan yang membuatkan tempat cas ni tak hidup, dia punya soket ni, dia punya dalam dia wire tercabut. Tu je, wire tercabut. Tapi beria Mak beli. Apa Mak beli? Mana dah pergi hilang pula dah. Ada Mak beli satu baru punya soket. Mak beli baru punya soket. Okey, so untuk laci ni dia ada lampu. Sebelum ni tak ada lampu. Laci ni ada lampu. Komen dah kasih tukar. Ni lampu dia. Jatuh pula. Ni lampu dia. Color putih Mak letak. Okey dah, lampu dalam ni pun dah okey. Radio tak ada masalah, pakai apa yang ada. Meter insyaAllah nanti Mak tambah satu. So yang Mak nak cerita sangat-sangat ni, selain daripada Mak cerita kat dalam, adalah projek besar yang Mak nak buat dan dah siap adalah jeng apa dia? Aduh. Ni projek untuk kita rendahkan je. Asal ni sebelum ni 5 jari. Sebelumnya 5 jari. Sekarang ni tak tahulah nak kata 4 jari ke 3 jari. Lebih kurang lah kalau tengok daripada sini. Nak kata 4 jari, boleh lah 4 jari 4 jari lah, 4 jari ketat-ketat lah ni. Asalnya sebelum 5 jari ni lah, dekat atas ni. So asalnya Mat ada planning nak tukar adjustable, tapi barang modal lagi, belum berkesempatan kumpul duit. Jadi Mat bereksperimen lah dengan Pomen. Macam yang korang tengok video sebelum ni, kita orang ada buat Sober EG6, tapi tak dapat. Untuk belakang memang atas bawah sama EG6, tapi kita tak boleh nak pakai sebab dia punya batang EG6 tu kecil daripada CRV. CRV kalau body macam ni punya besar, jangan nak pakai Sober yang batang kecil, memang bengkok.
memang bengkok. So pakai balik yang absorber asal belakang CRV. Kita orang potong spring dalam, untuk belakang satu lingkar je, satu lingkar dia potong. So spring tu bila kita masuk ke absorber, kita ikat, dia tidak bergerak lah, dia ngam-ngam, dia masih lagi boleh diikat dan tidak bergerak lah. So masih lagi safety So untuk depan, okey, yang belakang ni kita ambil 4 jari, yang depan ni pun dipotong. Depan ni kita potong 2 gelung untuk dapatkan sebenarnya kalau sebenarnya untuk depan ni kita potong 2 gelung untuk dapatkan 3 jari. So yang tayar sekarang ni tayar saiz ketebalan 45, tayar saiz ketebalan 45, jadi memang 4 jari. Kalau mak dah tukar tayar 50 macam belakang, dia akan jadi 3 jari. Nantilah tukar tayar 50 tu, ni pun barang modal ni. So untuk depan mak potong 2 gelung. Jadi mana-mana yang berminat nak buat, boleh tengoklah setup macam ni. Korang dah boleh nampak macam mana cara mak buat, bereksperimen lah. Untuk yang tak berapa modal besar lah, tapi nak buat rendah, mat ada buat percubaan untuk rendah lagi. Macam korang tengok yang mat ada kongsikan sebelum ni kan, sampai tahap 1 jari. Baik memang 1 jari. Pakai terus EGC punya absorber depan, boleh masuk. Dia punya beza 2mm je dengan CRV, boleh masuk, boleh pakai. Cuma pastikan pakai spring original EGC, sebab spring original EGC dia panjang dan dia agak keras daripada spring sport ni lah. Sebenarnya mungkin dia bukan masalah keras, dia masalah panjang. Dia panjang daripada sport. Yang mat baru ni sport, pasal tu bila turun dia terus dapat 1 jari. So yang EGC tu kalau pakai yang spring original, dia panjang daripada sport, dengan berat dan beban CRV ni, bila dia turun insya-Allah mungkin dapat 2 jari. InsyaAllah mungkin dapat 2 jari. Tetap kalau korang berani nak cuba belilah. Memang depan boleh masuk EGC, tak ada masalah. Cuma kena tukar sepit udang je. Sepit udang dekat absorber tu kena tukar pakai yang CRV, sebab yang CRV punya besar. Bawah dia yang EGC kecil. Itu je lah. So lain-lain mak rasa untuk perkongsian kereta ni tak ada lah. Dekat dalaman ni pun mak tak ada buat apa-apa. Rasa dalaman ni tak ada lah. Tak ada apa yang mak buat lagi ni. Lampu, mak ada tukar lampu. Tapi mak nak kena beli soket ni yang seramik. Yang ni dah terbakar dah. Ini projek ni tak payah kongsi pun tak apa. Mak just cerita, nanti mak buat, mak pasang. Itu je lah. Yang tu tak perlu dikongsikan sebab benda simple. So lain-lain untuk kereta mat. Satu lagi. Korang nampak tak apa yang lain. Dia punya bar mak dah cabut. Bar dia mak dah cabut. Nampak ganas sikit lah. Nampak agak, orang kata cun sikit lah. Nampak agak cun sikit lah. Cuma cat dia lah tak apa cantik. Tu cat tu next project. Lagi satu untuk mak kongsikan dekat korang. Okay, permasalahan bila kita rendahkan kereta CRV ni. Okay, tadi mak ada cakap mak pakai absorber EGC 1 jari kan untuk sport tu kan. Ataupun korang nak buat adjustable lah. Kalau korang pakai adjustable untuk CRV, korang rendahkan sampai 1 jari. Memang cun lah. Memang cun. Tapi kau tahu apa masalah di kemudian hari, ataupun bukan kemudian hari, sekejap lagi lepas kau jalan, masalah dia adalah ni bar ni. Bar ni, ok, sekarang ni tengok banyak ni kan. Ini untuk setup depan 3 jari. Tapi kalau setup 1 jari, dia akan rendah macam ni. Kemungkinan besar kalau ada bumper tinggi memang sangkut ni. Ini bar untuk hadang oil sump. Kalau tak ada bar ni, terus kalau ada apa-apa terus langgar oil sump, memang bahaya. So bar ni untuk jaga oil sump. Jadi kalau bar ni rendah sangat, kemungkinan dia akan langgar bonggol ataupun something. So CRV ni mak tak pasti untuk yang luar negara dia buat macam mana. Dia buang bar ke apa ke, mak tak pasti. Sangat-sangat tak pasti apa yang dia orang dah buat untuk rendahkan dan mengelakkan bagi yang ni mungkin kena apa-apa di jalan raya lah. Mak tak pasti. Mungkin dekat jalan dia orang kalau buat rendah dia orang sengit, naik bumper sengit kot. Nampak bar tu. Kalau kau nampak lah. Kalau rendah memang barai, memang sangat rendah. Dengan jalan raya maybe 3 inci 4 inci je. So yang ni adalah 5-6 inci ni. Ni 5-6 inci dalam 7 inci mungkin ni. So yang kalau kita buat rendah sampai 1 jari, lebih kurang dalam 3-4 inci dengan jalan raya. Bumper tinggi, tapi oil sump punya bar
sangat rendah, jadi tak bagus. So fitment yang macam ni dah okey dah. Fitment macam ni okey dah untuk kereta besar ni, okey lah kot. Kalau nak turun macam mat ni, kalau pakai tayar 50, depan 3 jari lah, 3 jari depan, belakang 4 jari, okey dah tu. Maknanya masih nampak lagi SUV. Tidaklah rendah macam sedan. Okey lah. Nak rendah-rendah macam sedan, kalau negara yang kereta atau yang jalan raya cantik mungkin okey kot. Yang kita Malaysia ni, jalan raya dia banyak variasi. Ada berbonggol, berlobang, ada rata, ada yang lurus. Jadi kepelbagaian jalan raya tu elok saya tak macam ni je lah. Dia tak macam sedan ataupun keka, dia ringan sikit kan. Yang ni berat. Takkanlah body macam ni nak bawa orang 2 orang je. Mesti kalau bawa orang habis kuat 5-6 orang, barang tu belum lagi mat, setup kalau ada nak bubuh atas kan. So untuk yang macam ni okey lah, rendah lah, tak ada isu pun. Buat macam ni lah, setup macam ni lah, tak ada apa sangat. Yang penting dia nampak lain lah. Lepas dah buang bar tu nampak lain lah. Yang bar ni, mak cerita pasal bar. Yang bar ni, yang ni boleh buang. Dia ada bar ni, dia punya bracket ni dia boleh buang, dia sambung dekat yang tengah, belah tengah, dia boleh buang. Ni boleh buang, boleh cabut biar nampak cantik. Cuma in future mat nak buat bar yang custom bar yang dia macam ni. Dia macam ni lah, dia macam ni, dia naik sampai sini ataupun dia naik sampai sini. Tengoklah macam mana dia, mungkin dia naik atas bumper sikit ke. So bracket ni boleh pakai untuk bar baru nanti. So lagi satu, yang ni bracket ni yang ikat bar asal CRV ni, mat kekalkan, mat tak cabut. Yang ni ada advantage untuk mat letak spotlight. Tengoklah sama ada spotlight seketul ke atau spotlight panjang tu ke, LED spotlight tu ke. Tengok nanti kita fikir macam mana lah. So mak kata sampai sini sajalah. Mak rasa tak ada benda-benda dah nak kongsi buat masa ni, dah habis dah ni untuk edisi kali ni. Ini saja yang mak kongsikan untuk CRV Audi One Mat. Jadi pada korang yang ke channel mat kerana minat yang sama dalam modifikasi CRV Audi One model lama ni, first model ni, terima kasih kerana hadir ke channel mat dan bagikan sokongan dengan like, komen, subscribe. Yang penting korang sharing video dah untuk siapa-siapa yang mungkin komuniti CRV Audi One di Malaysia ni. Mat pun tak pasti ramai mana, tapi kalau ada korang komen-komen dan mana tahu kita boleh berkongsi cerita, pengalaman. Sebab mat mu baru main tahun ni, tahun yang keempat. Tahun keempat baru mat buat macam-macam. Baru suruh nak buat lah. Jadi terima kasih sekali lagi pada yang menonton, yang mana-mana datang ke channel mat sebab CRV ataupun sebab perkongsian lain mat, TZM ke, kancil mat ke kan. Terima kasih sekali lagi dan mak harap korang terus kekal dekat channel mat dan bantu mat lah untuk naikkan lagi subscriber. Kita tengok boleh sampai 10,000 tak. Ni semua kerana hobi yang mat nak kongsikan dan keterujaan mat tentang hobi-hobi mat lah. Ni hobi yang terbaru lah. Jadi mak rasa sampai situ je. Nak mengepek panjang-panjang pun rasa tak tahu apa dah nak cerita ni. Nanti next, nanti kalau ada apa-apa mak buat pasal CRV mat, nanti maaf. Okay, jadi mak rasa sampai sini saja. Assalamualaikum.